guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama dengan saya Hasya Humairah dan saya Erisha Dania, host anda untuk episod kali ini. Kita bersiaran di podcast Jom Borak, sebuah podcast kenjalan TV PSS SMK Kota Kemuning, di mana podcast ataupun audio siar yang akan menceritakan kisah-kisah kejayaan warga SMK Kota Kemuning untuk dijadikan sebagai sumber inspirasi. Podcast hari ini dibawakan khas oleh Kop Kota SMK Kota Kemuning. Episod kita kali ini bertajuk Berani Luar Biasa Gadis di Balik Uniform Bomber. Selalu bila kita sebut kadet bomber, kita akan bayangkan orang yang tough kan? Lelaki yang tough, lelaki yang tinggi, lelaki yang handsome. Tapi kali ini lain pula kisah dia. Ya, seorang pelajar perempuan yang bukan sahaja join kadet bomber, tapi juga pernah merasa pengalaman pergi ke balai bomber sendiri. Jom kita berkenalan dulu. Hai, Assalamualaikum. Saya Yustika Safira binti Mak Yusof dari 5S7. Salam kenalan. Soalan pertama, apa yang buat awak berani pilih kadet bomber walaupun orang anggap unit ni untuk lelaki? Actually saya masuk kadet bomber sebab saya minat satu je. Lagi satu, saya nak cabar diri saya sendiri. Sebab kadet bomber ni kan banyak aktiviti yang menarik. So betul. saya fikir, saya mesti boleh buat. So saya tak macam merendah diri, saya stay positif. Okay. Aktiviti paling menarik yang awak pernah sertai sepanjang jadi kadet bomber? Saya pernah join camp daerah. Camp daerah tu ada malam kebudayaan orang kata. Time malam kebudayaan tu dia akan buat aktiviti macam mana? Buat apa tu persembahan masing-masing dari ikut team. So kita kena pilih tema and then kita akan buat persembahan ikut team, dan kat situ kita akan dapat belajarlah kebudayaan kan. So kat situ malam tu super best gila sebab time tu meriah gila. Semua bergelak tahu sama-sama. Tak ada stress gila, time tu relax gila. So akak perform kita orang buat pasal patriotic. Okay. Boleh tak cerita sikit pengalaman pergi balai bomber? Macam mana rasanya berada di tempat real action? Actually pergi balai bomber ni menarik lah sebab kalau time first pergi balai bomber, actually time pemilihan untuk camp negeri tahun lepas, itu first time saya pergi balai bomber reaction. Time-time datang tu tiba-tiba ada satu kebakaran yang jadi betul-betul real. And then dorang punya anggota pun memang laju lah buat kerja. Macam impress gila. Diorang tahu dia masuk bomba, siren jalan. Memang saya rasa gempak lah. Bila tengok tu ada rasa tak nak join? Ada. Macam aku nak lari ke sana juga. Boleh kira sama tak macam tengok dalam movie-movie semua? Kat movie tu kita tak rasa macam kita rasa reaction tau. Reaction je macam berdebar je dengar siren kuat gila. Itu yang buat rasa lain. Huru-hara lah kiranya tu. Tak huru-hara. Dia macam dia ada polisi je buat apa-apa. Tahu dia ada bahagi tugas masing-masing. Faham? Diorang tahu lah apa yang diorang nak buat. Betul. Faham? Apa cabaran paling tough bila jadi seorang kadet bomber yang perempuan? Saya paling tough saya rasa time PT lah. PT tu physical training. Actually kalau kat sekolah lah, kalau perempuan biasa kita training pumping pakai lutut kan. Tapi kat sana tak, semua macam laki. Kat sana laki perempuan tak ada perbezaan. Itu paling tough lah saya rasa. Lagi satu nak angkat host tu berat kan. Walaupun, tapi saya boleh, saya kuat. Kena kuat. Host tu berat berapa kg? 15 kilo. 15? Ya, 15 kilo. And tahun lepas saya tak dapat angkat atas bahu. Sebab maybe tahun lepas saya tak berapa nak positif macam tahun ni. Tahun lepas saya boleh angkat sebelah tangan je. Tahun ni saya boleh angkat atas bahu, saya boleh bawa breaching. Breaching tu 10 kilo. 10? Okay. Ada tak pengalaman kelakar yang awak tak boleh lupakan sepanjang jadi kadet bomber? Saya rasa pengalaman kelakar yang time ada time PT tahun lepas punya, kita orang kena jalan itik. Sebab saya tak tahu, nak relax kan, maybe time tu dah nak habis training dah, tinggal lepas tu nak terus pergi bertanding esoknya. Pegawai bomber saya kata, korang daripada sini, korang jalan itik sampai sini, sampai aku ni. Sambil korang kena buat bunyi kuek-kuek. Kalau tak buat tak boleh gerak. Itulah saya rasa tak lupa pengalaman tu. Semua orang buat lah, wajib buat. Tapi ada je yang buat sikit lepas tu je jalan. Tapi pegawai bomber tak nampak kan. Kalau nak describe kadet bomber dalam 3 perkataan je, apa perkataan yang awak akan pilih? Kuat, tegap, berani. Wah. Okey, baiklah. Sebelum kita ke segmen seterusnya, kita akan berehat sebentar. Tapi jangan ke mana-mana sebab kita akan datang kembali. Okey?
kembali bersama kami di podcast Jom Borak. Okay, kita sambung. Okay. Macam mana Cadet Bomber ubah disiplin diri awak? Daripada segi masa, lebih tepati masa, berdisiplin dan kekemasan diri lah. Sebab kat sana, kalau tak tepati masa, kena denda lah. Apa yang denda yang dibagi biasanya? Tepak lalat. Tepak lalat tu, ataupun pumping lah. Tak apa kena ketuk tampi ke. Dia adalah denda dia. Terpelalat tu macam mana? Tepak lalat tu dia macam lompat bintang juga. Cuma pengiraan dia lain sikit. Dia macam kalau lompat bintang kan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tepak lalat 1, 2, 3, 1. 3 kali lompat bintang gua dapat 1. So kiranya macam dah terbiasa lah kena denda Dah ni. biasa dah. Macam kena denda ni pun tak adalah teruk sangat sebenarnya. Dia nak ubah kita juga sebenarnya. Betul. Ada tak cikgu atau pegawai bomber yang paling beri inspirasi? Kalau cikgu ada, Cikgu Norehan sebab dia tegas. Dia tegas dan buat saya macam okay, kalau cikgu boleh saya boleh. Sebab cikgu tu pun boleh angkat tau. Dia boleh angkat hos atas bahu. Wow. Lepas tu kalau pegawai bomber, ramai sebenarnya pegawai bomber. Paling saya rasa bagi inspirasi Tuan Fazli lah. Dia tegas, berdisiplin, cekap. So saya memang impress lah tengok dia. Lepas tu lagi pun dia pernah cerita pasal pengalaman dia time awal-awal recruit jadi bomber. Dia ada pelbagai cabaran kan. Macam wah, saya macam impress gila lah. Ada tak cabaran yang dilalui yang awak ingat? Yang dia. Paling bagi inspirasi lah kat awak bila? Dia kata kena kawat sehari tu full day. Lepas tu kena buat dongak harimau tengah terik matahari. Dongak harimau tu korang kena letak macam tangan kat bawah. And then korang kena dongak macam tu. Tengah terik matahari. Tangan boleh melecur lah katakan. Wah. Okay. So bila banding dengan unit yang lain, apa yang buat Cadet Bomber special bagi awak? Saya rasa special sebab satu baju lah. Sebab saya minat baju dia. Baju dia warna-warni kan. Betul, baju dia nampak kemas sikit. Lepas tu Cadet Bomber ni dia banyak aktiviti. Dalam acara tu dia banyak ada cara lagi. So macam kalau camp negeri tahun ni ada kawat kaki, KOK, BB, tali, aspect challenge. Banyak. So kalau contoh KOK tu kawat operasi kering berhalangan. So korang kena buat hos, bentang lalu halangan. Kalau tak lalu kena tolak markah. BB dia tak ada halangan tapi dia more kepada minda. Saya tak masuk sebab tak suka. Macam mana pengalaman awak masa perkhemahan bomber? Pengalaman saya kalau tahun lepas tu sangat gugup lah. Kalau tahun ni tak sangat sebab dah ada pengalaman tahun lepas. Dia rasa lagi tenang. Tapi satu tahun ni pengalaman je lain sikit sebab tahun ni full orang katakan hujan. Hujan je hari-hari. Hujan. So ada asma sikit kan. Tapi kena kuat lah kat situ. Dia tu saya pernah kena denda. Pengalaman saya tak boleh lupa saya kata. Tahun lepas saya kata saya tak boleh angkat hos atas bahu. So bila saya angkat jatuh, saya lambatkan tim saya. So jadi macam tak bagus lah benda tu kan. Lepas tu saya kena denda tepuk lalat dekat bawah tiang gol. Kena kira kuat-kuat sampai pegawai bomber suruh berhenti. Benda saya tak lupa lah. Tapi okey je lah. Okey je. So apa ilmu bomber yang awak rasa paling berguna untuk kehidupan seharian? Saya rasa dari segi perubatan utama. Macam perubatan awal. Macam saya dah belajar kat aspect challenge. Kalau orang terkena serangan jantung, nak kena buat CPR. Kalau tak jadi CPR, kena macam mana nak keluarkan benda tu dari mulut orang. Kalau ada benda sangkut. Kalau contoh je tersekit kan. Kalau buat abdomen thrust orang kata. Kan? Kalau tak jadi, apa lagi pun buat? Kena tolak kat belakang. Semualah saya belajar kat Cadet Bomber. Selama ni saya tak tahu pun. Awak pernah apply kan? Apa? Maksudnya awak pernah guna benda tu dekat orang lain? Tak pernah, just training je lah pernah. Training je. Faham? Pernah tak terfikir nak teruskan kerjaya dalam bomber lepas sekolah? Oh pernah. Saya pernah terfikir saya jadi bomber bidang Emergency Medical Rescue Service. Yang tu bahagian bomber, bahagian perubatan. Sebab saya pun minat bahagian perubatan. So saya macam saya nak bantu orang dalam bidang ni. Pilih bomber lah. Bomber. Ada tak nasihat untuk junior perempuan yang nak join Cadet Bomber tapi tak yakin lagi? Korang tak boleh macam tu. Korang kena yakin. Sebab bomber yang tak ada pun susah sebenarnya. Just korang kena yakin diri, stay positif. Korang kena yakin korang ni kuat. Tak boleh kalau korang tak positif jadi macam saya tahun lepas lah. Saya akan efek kat diri korang sendiri.
Apa-apa pun saya positif. Yang penting korang strong. So maksudnya cadet bomber pun bukan untuk lelaki saja sebenarnya kan? Tak, sebab Perempuan pun boleh sebenarnya. Perempuan lagi kuat. kuat sebenarnya. Kalau ada peluang nak upgrade cadet bomber, apa benda pertama awak nak ubah ataupun tambah? kalau bagi saya, kalau kat sekolah, saya nak tambah ke aksesori je lah. Macam kasut ke, baju. Lepas tu beret. Maksudnya kalau tak lengkap tu, macam kan ada setengah orang kan tak mampu nak beli. So kita dapat bantu kat situ lah. Sini nak bantu orang lain juga. Betul. Okay. Baiklah, segmen terakhir kita, kita panggil This or That. Di mana kita orang akan tanya akak beberapa soalan random-random macam tu. Dan akak jawab je lah supaya kita orang dapat tahu akak prefer this ataupun that. Okay. Are you ready? Okay. Okay. Soalan pertama. Kentang goreng atau ayam goreng? Ayam goreng. Kopi nota kawan atau ambil gambar whiteboard? Gambar whiteboard. Pergi sekolah tanpa kasut atau tanpa buku? Tanpa kasut. Tertinggal duit belanja atau tertinggal botol air? Tertinggal duit belanja. Tak, tertinggal botol air actually. Helmet longgar atau uniform besar sangat? Helmet longgar better daripada uniform besar sangat. Kasut berlumpur atau baju basah kuyup? Baju basah kuyup. Travel luar negara atau duduk rumah tengok Netflix? Travel lah best. Bas sekolah atau Grab? Bas sekolah. Duduk barisan paling depan ke paling belakang? Saya duduk belakang-belakang. Terima kasih atas perkongsian yang sangat memberikan inspirasi. Betul, dari cerita tadi kita nampak cadet bomber bukan sekadar kawat atau uniform merah, tapi satu pengalaman yang membina keyakinan, keberanian dan disiplin seseorang. Semoga cerita ini jadi motivasi terutamanya buat pelajar perempuan di luar sana untuk beranikan diri mencuba dalam aktiviti di Cadet Bomber. Terima kasih kepada semua pendengar yang setia bersama kami. Saya Erisha Dania Dan saya Hasya Humaira mengundur diri. Assalamualaikum dan terima kasih. Cerita pagi hujung minggu bersama kopi dan roti bakar. Dengar kisah yang seru, gelak tawa, hilanglah gusar.